Yang terbaik adalah kita reinvest bukannya habiskan. Sudah ramai sangat yang dapat duit dividen ASB. Jom saya kongsikan apa yang saya belajar daripada mentor kewangan saya. Bila kita dapat untung, kita kena reinvest balik. Bukannya kita belanjakan keuntungan itu. Kalau kita nak belanjakan keuntungan itu, hakikatnya kita memang semakin miskin. Walaupun nombornya kekal, hakikatnya nilai duit sudah menyusut. Kalau kita simpan duit dekat ASB RM10,000 sejak 5 tahun lepas, tapi setiap kali kita dapat dividen, kita habiskan semua. Sebenarnya kita ini semakin miskin, bukannya kekal. Walaupun nombor RM10,000 itu kekal, tapi kuasa belinya dah jatuh. RM10,000 yang sekarang tak sama tahu dengan RM10,000 5 tahun yang lepas. Jadi bila kita dapat dividen ASB ataupun tabung haji, reinvest balik hasil dividen itu. Ataupun kita guna je duit itu untuk simpan dalam bentuk emas, supaya nilai kekayaan kita kekal dalam bentuk emas. Bagi tuan-puan yang nak mulakan simpanan emas ataupun nak alihkan sebahagian dividen ke dalam bentuk simpanan emas, tuan-puan boleh terus rujuk pin video untuk saya bantu sebaiknya. Cuba komen tuan-puan nak tahu apa lagi tentang emas.